telah berjaya menangkap dua lelaki warga negara Nigeria. Dan juga kita berjaya merampas sebanyak 3,045 gram dadah yang disyaki jenis syabu, yang mana semasa tangkapan ini dijalankan, iaitu di kawasan Puchong, Selangor. Dalam usaha kita nak menjalankan tangkapan tu, suspek telah cuba melarikan diri, walaupun bagaimanapun berlaku pengerudutan, dan kita berjaya menjalankan tangkapan. Dan seterusnya bertangkapan tu, kita buat pemeriksaan salah satu daripada suspek membawa beg plastik, dan dalamnya terdapat ni lah bungkusan-bungkusan yang kita syaki mengandungi dadah yang jenis syaki dadah jenis syabu. Kedua-dua suspek ni warga negara Nigeria dan berumur dalam lingkungan antara 20 hingga 38 tahun. Sekarang ni kedua-dua suspek ditahan riman selama 7 hari sehingga 30 bulan September 2014 ni. Dan keseluruhan anggaran dadah ni adalah dianggarkan bernilai RM365,000 lah. Dan siasatan kita jalankan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, yang mana jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati mandatory lah.